Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa tuan-tuan? Seseorang manusia tidak akan mati. Tuan-tuan kena beriman ni. Saya pun kena beriman. Baru kita tak jadi manusia yang tenggelam puncak. Nabi kata apa? Tidak akan mati. Dan Allah tidak akan mematikan seseorang manusia itu sehinggalah Allah buat apa? Pak Long tak mati, saya tak mati, sehinggalah bila? Bila tuan-tuan? Sehinggalah Allah menyelesaikan rezeki-rezeki yang kita sepatutnya dapat. Tuan-tuan kena ingat ni. Setelah Allah Ta'ala menyelesaikan apa yang patut tuan-tuan dapat, hak tuan-tuan yang Allah telah tentukan, yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah hakkan untuk tuan-tuan, selesai tuan-tuan dapat, barulah Allah mewafatkan atau mematikan tuan-tuan. Maksudnya apa? Kalau hak kita, kalau memang rezeki kita, kalau memang takdir kita, kalau memang milik kita, kita akan dapat. Tapi kalau bukan, orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata apa? Apa orang Melayu kata? Yang dalam mulut tu, tuan-tuan tak apa? Kalau bukan hak kita, kalau bukan hak kita, yang dalam mulut tu pun belum tentu masuk. Sebab itu orang beriman, dia tak keluh kesah, dia tak resah, dia tak gerisah, kerana dia yakin kalau itu telah tertulis untuk dia, dia akan dapat. Berusahalah bagaimanapun, tapi kalau bukan hak kita, kita tak akan dapat. Ini qadar.